Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton kerana sudi mendengar dan menonton apa yang ingin saya sampaikan. Mari sama-sama kita tonton dan dengar. InsyaAllah dalam bulan Februari 2027 kita akan menyambut Ramadan sekali lagi bagi tahun 1448. Kita nak mencari Ramadan terbaik untuk kita. Kalau boleh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insaf Travel telah mengaturkan satu jadual yang cantik untuk kita. Bagaimana kita boleh menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kerana kita tahu kalau kita menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah, khasnya Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda berbanding kalau kita melakukan amal ibadah di tanah air. Sementara 1,000 kali ganda jika kita melakukan amal ibadah di Masjid Nabawi, Kota Madinah. Di situ juga ibaratnya kita berpuasa, beribadah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rebutlah peluang ini. Jadi di sini pihak Insaf Travel telah menyediakan beberapa pakej yang menarik untuk kita mengalami sendiri, untuk kita merasai sendiri pengalaman berpuasa di Masjidil Haram di Kota Mekah dan Madinah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW yang kita sedia tahu memang berasal daripada sana. Seolah-olah kita berpuasa bersama-sama baginda. Buatlah peluang ini kalau kita ada kesempatan dan kemampuan. Di sini pihak Insaf Travel menyediakan pakej antaranya 9 hari 7 malam, (12 hari 10 malam dan pakej 22 hari 20 malam. Dengan perkhidmatan yang amat memuaskan daripada pihak Insaf Travel. Bersama-sama ini, saya sertakan jadual yang telah disediakan bagi pakej Ramadan 2027 bersamaan 1448 Hijrah. Untuk keterangan lanjut, hubungi nombor yang tertera di bawah. Kita insaf dulu, baru umrah. Mantap.